Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami kumpulan AAA dari kelas 5 Yakin ingin menyampaikan maklumat penting kepada semua. Cuba anda perhatikan di sekeliling kita. Terdapat banyak bahan buangan yang boleh mencemarkan alam. Bagaimanakah kita dapat membantu dan menguruskan bahan buangan dengan lebih baik? Amalan 3R dapat membantu mengurangkan bilangan bahan buangan di persekitaran. Mari kami terangkan apakah itu 3R. Reuse adalah guna semula. Contoh, membawa atau menggunakan semula beg masa alam ketika di pasaraya. Reduce ia bermaksud mengurangkan bahan buangan di sekeliling kita. Recycle adalah kita semula. Contoh, botol minyak masak ini dijadikan pasu bunga. Tahukah kawan-kawan jenis-jenis tong sampah dan warna serta fungsinya? Setiap warna tong mewakili bahan yang boleh diputar semula yang berlainan di tingkat stesen 18 ini. Terdapat banyak tong kita semula. Dengan ini dapat memupuk rakyat Malaysia untuk membuang mengikut kriteria yang ditetapkan oleh tong-tong tersebut. Kesedaran ini penting agar Malaysia boleh mencapai negara yang bebas dan situasi. Tong biru untuk semua kertas berwarna dan tidak berwarna, seperti akhbar, majalah, buku helayan, kertas katalog, salah, kalender, kad, sapu surat dan kotak karbon. Ini adalah kontainer. Kontainer ialah semua jenis aluminium dan tin peduli seperti tin minuman, ringan dan bekas makanan. Semua kaca berwarna dan tidak berwarna seperti botol minuman ringan, dalam makanan, botol vitamin dan botol kosmetik. Jom ikut kami buang. Sayangi bumi kita. Reuse, recycle. Sayangi alam kita. Footprint Hero, ways to reduce carbon footprint. Bagaimana sekolah memainkan peranan dalam menyokong SDG berkaitan pertanian? Okey, saya nampak soalan ni jawapannya macam hari inilah, bila jabatan dijemput untuk memberikan khidmat nasihat, perbincangan. So inilah penglibatan sekolah bersama dengan agensi yang saya nampak macam it's a win-win situation, ya. Apakah program kerjasama yang boleh dijalankan antara sekolah dan Jabatan Pertanian untuk mempromosikan pertanian mampal? Okay. Tak perlu banyak, dia boleh bermula dengan langkah yang kecil seperti langkah yang dilaksanakan oleh sekolah adik sendiri untuk menanam dalam skala kecil dan tengok potensi. Saya nampak tadi ada pokok terong dah ada kan, pokok rozai dah ada. Ni nak mula dengan projek baru. So dia tak perlu ada pertanian dalam skala besar, cukup sekadar ada dan mewujudkan kesedaran kepada golongan yang muda macam adik-adik belajar-belajar supaya pertanian itu tidak diletakkan jauh daripada generasi muda. Pertanian adalah suatu yang dekat dengan kita.
bagaimana pelaksanaan kebun sekolah, school garden dapat membantu murid memahami kepentingan SDG? Okey. School garden adalah suatu yang mendekatkan pelajar dengan aktiviti pertanian. So bila berlaku pertanian, kita tahu dia salah satu komponennya zero hunger kan. So dia menjawab ke arah itu, tapi jangan lupa dia ada komponen-komponen lain yang akan orang kata terheret bersama apabila kita melaksanakan aktiviti pertanian. So bukan sahaja dia combat zero hunger, dia akan ada menjawab kepada komponen-komponen lain yang sekolah dan juga pelajar akan apa orang kata dilaksanakan bersama lah.